Hello guys, so hari ni aku nak bahaskan sebuah kereta yang diberi gelaran dugong. Korang tahu kan kereta apa yang diberi gelaran dugong? Iaitu Toyota Vios generasi kedua. Aku pernah pakai kereta ni. Aku tak tahu pula kereta ni diberi nama dugong, sebab aku tak rasa bentuk dia dugong pun. Nampak cantik lah, pada aku nampak cantik, nampak simple. Okay, aku fikir pakai kereta ni agak lama sampai 200,000 mileage dia. Kereta dia tak pernah rosak. Aku pernah tanya dekat diri aku juga masa tu. Kereta ni bila dah rosak? Sebab ada 200,000. Aku tak pernah just servis kereta macam biasa. Kereta tak pernah rosak. Sumpah memang aku tak pernah kereta ni tak pernah rosak. Aku dah cakap macam mana. So aku kaji. So dia guna enjin yang sangat legend, iaitu enjin 1NZ FE 1.5 liter NA VVTi. So VVTi. So kereta ni kira wow, tak rosak. Lepas tu dia menggunakan gearbox torque converter 4 transmisi kelajuan. Dan ada variant J dia guna 5 speed kelajuan. Pada aku gearbox pun tak pernah rosak. Kalau kau servis on time, kau buat apa yang patut kereta kau tu, aku rasa kereta ni memang tahan lasak lah. Kedua, sebab look dia, exterior dia, kereta ni sangat simple dan minimalis. Kereta ni kalau kau masukkan colour candy, colour yang mantul, colour yang ada vibe tu, kereta ni nampak sangat-sangat cantik lah. Lepas tu kau masuk sport ring yang wet sport dia, sebab sekarang yang sport ring yang lubang-lubang tu nampak handsome dia. Kau lower sikit kereta dia, kau buat colour candy, tak payah body kit kau pakai body kit original apa. Memang lawa. Lepas tu tak cakap lah, aku tak boleh nak cakap lah, memang dia lawa. Aku tengok kat jalan sekarang, lawanya kereta ni lagi kan. Lawa, even though dah kat 15 tahun atas jalan raya, aku tengok masih lawa. Okey, yang ketiga, sebab interior dia sangat simple dan cantik. So aku tengok simple sangat. Meter dia kat tengah, so kereta dia sangat simple. Okey, yang terakhir, sebab dia kos selenggara dia sangat murah. Sebab spare part dia sangat banyak. Kereta ni dah ada dekat Thailand pun banyak. Kira brand Toyota lah. Kira barang-barang spare part dia, aftermarket dia semua sangat banyak. Okey, itu saja pendapat aku tentang kereta Vios dugong. Apa-apa pun kau komen kat bawah apa sebab kereta ni masih popular di Malaysia.